Tuan Yang Di-Pertua, yang masih lagi Tuan Yang Di-Pertua, saya cukup senang hati Tuan Yang Di-Pertua masih lagi Tuan Yang Di-Pertua. Seandai dan sekiranya dikabul dan diperkenankan, Kerajaan Barisan Nasional adalah sebuah kerajaan yang pragmatik dan sistematik dalam menyusun dan mencatatkan apa jua kepentingan rakyat. Sekalipun dalam banyak hal kita telah buat habis baik sebegini, begini, namun ditomahnya pula oleh orang begitu-begitu. Tuan Yang Di-Pertua, dalam hal lain, apabila kerajaan dengan ikhlasnya pula memutuskan supaya subsidi pukal diganti dengan subsidi bersasar agar bantuan dapat diberi terus pada golongan yang sangat memerlukan melalui BRIM, tiba-tiba dituduh dan diperkata pula sekian-sekian.